Kalian ingat tak lagi apabila Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bagi tahu yang sebenarnya ada keperluan untuk pindahkan penduduk Gaza ke luar negara seperti Jordan dan Mesir untuk membangunkan semula Gaza pasca perang Taufan Al-Aqsa. Sedangkan kita semua tahu apa yang dinyatakan itu adalah satu pendustaan kerana objektif sebenar Amerika Syarikat adalah untuk menafikan hak orang Palestin ke atas Gaza sekaligus menafikan hak mereka pulang ke Gaza. Dan apabila Trump memberitahu rakyat Gaza berhak untuk menetap di tempat yang lebih menjaminkan, sebenarnya dia tak tahu ke yang penduduk Gaza jauh lebih gembira hidup di bawah runtuhan bangunan daripada meninggalkan tanah air mereka? Kalau tak, awal-awal lagi mereka memilih untuk meninggalkan Palestin sebaik sahaja sempadan dibuka apabila gencatan senjata fasa pertama dilancarkan. Kita lihat Trump terpilih sekali lagi sebagai Presiden Amerika Syarikat dan membawa perubahan situasi geopolitik di Asia Barat. Apa haknya untuk menafikan kepulangan orang Palestin ke tanah air mereka? Adakah kerana dakwaannya terhadap tanah itu tidak lagi sesuai didiami atau undang-undang tidak lagi terpakai di bawah pentadbirannya? Setakat 2023, jumlah pelarian Palestin di seluruh dunia mencecah 14.5 juta orang dan mereka yang berdaftar di bawah Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa-Bangsa Bersatu untuk pelarian Palestin, UNRWA, berjumlah 6.72 juta orang. Apa yang menyebabkan angka ini berbeza adalah kerana definisi pelarian Palestin mengikut ketetapan UNRWA yang mana pertama, mereka yang tinggal di Palestin dalam 1 Jun 1946 sehingga 15 Mei 1948. Kedua, mereka yang kehilangan tempat tinggal dan harta pencarian akibat An-Nakbah pada 1948. Ketiga, mereka yang berketurunan Palestin mengikut nasab ayah yang menepati ciri yang pertama. Dengan angka menghampiri 15 juta orang, tidak mustahil sebenarnya untuk pelarian Palestin, baik mereka yang tinggal di luar Palestin ataupun berstatus internally displaced person, pulang ke tanah air walaupun secara mata kasar, kita lihat tanah ini semakin mengecil kerana kewujudan negara haram Israel di tengah-tengah tebing barat dan juga Gaza. Percaya atau tidak, sejak Gaza dan tebing barat jatuh ke tangan Israel pada 1967 sehingga ke hari ini, daripada 100% tanah yang dijajah rejim Zionis, hanya 23% kawasan sahaja yang dibangunkan secara haram, manakala 77% yang lain tidak diusahakan. Setakat Februari 2025, Israel telah menubuhkan lebih 100 buah penempatan haram di tebing barat, bermula dari pos kawalan di puncak bukit kepada beberapa kawasan bandar dan luar bandar. Berdasarkan situasi tersebut, dilaporkan juga lebih 500,000 penduduk haram tinggal di tebing barat yang menempatkan sekitar 3 juta penduduk Palestin. Ini bermakna kawasan-kawasan yang dijajah dan belum dibangunkan oleh kerajaan haram Israel sebenarnya tidak mustahil boleh memuatkan pelarian Palestin, atau jika tidak, separuh daripadanya bagi mereka yang berkeinginan untuk pulang. Sebenarnya tak ada entiti yang berhak untuk menafikan kepulangan rakyat Palestin kerana undang-undang antarabangsa telah menegaskan hak mereka sejak 1948 lagi. Misalnya, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA telah meluluskan satu-satunya jaminan untuk rakyat Palestin pulang ke tanah air mereka melalui Resolusi 194 yang mana selari juga dengan pengisytiharaan hak asasi manusia sejagat, iaitu UDHR, melalui penekanan bahawa semua orang berhak untuk meninggalkan negara mereka dan berhak juga untuk pulang ke tanah air mereka. Dan sebenarnya banyak lagi jaminan untuk rakyat Palestin pulang ke tanah air mereka, tetapi terus dicabuli Zionis sejak 1948. Yang pertama, kita ada Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memperkenalkan Resolusi 242, Resolusi 465 dan juga Resolusi 2334. Dan kita juga ada International Covenant of Civil and Political Rights ICCPR yang mana di dalam artikel 12 fasal 4 menekankan tiada siapa yang sepatutnya disekat untuk pulang ke tanah air mereka. Kita ada juga 4th Geneva Convention di bawah Seksyen 3 artikel 47, artikel 49, artikel 134 yang mana menekankan hak pulang untuk pelarian seluruh dunia termasuk pelarian Palestin untuk pulang ke tanah air mereka. Apabila Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendakwa gencatan senjata yang diusulkan Hamas pada Februari 2024 adalah sebuah angan-angan kosong,
Satu persoalan yang perlu ditimbulkan, siapa sebenarnya yang berangan-angan? Israel tidak sedar bahawa mereka lah yang berkhayalan kerana bukan sahaja undang-undang antarabangsa tidak mengiktiraf kewujudan mereka, malah menggelar Israel sebagai the occupier atau the occupying power. Tidak cukup dengan itu, seluruh dunia menentang Israel dan idea Zionisme yang menghancurkan empati dan simpati manusia. Melalui kewujudan media, Israel dan Zionisme tidak lagi dipandang sebagai satu kebanggaan tapi sesuatu yang mengaibkan kerana kejahatan yang dilakukan di Palestin sejak 1948. Ketika Netanyahu mengangankan The Greater Israel, dia pun lupa untuk menakluk semenanjung Gaza sepenuhnya pun masih gagal sejak 7 Oktober 2023. Ini kan pula untuk menjajah Lebanon, Syria, Iraq, Mesir dan Jordan untuk menjadikan The Greater Israel. Sekiranya mereka menggunakan kitab lama untuk mengabsahkan tindakan mereka melalui petikan tanah yang dijanjikan, mereka juga perlu mengakui tindakan nenek moyang mereka yang menolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk memasuki tanah Kanaan. Akibat daripada itu, tanah Kanaan hanya untuk mereka yang beriman dan untuk konteks pada hari ini, orang Islam. Jadi, siapakah yang sebenarnya berangan-angan untuk pulang ke tanah mereka? Ya, tidak lain tidak bukan Israel.